Kenapa motor yang mileage 50,000 dan ke atas perlukan servis topset ini? Yang pertama, kita boleh clearkan di bahagian luar ini. Seperti contoh, motor ini ada leaking yang teruk. Ini kita boleh selesaikan dengan kerja-kerja cleaning work. Yang kedua, untuk kembalikan compression kepada compression yang asal. Bagaimana? Ia berlaku melalui penukaran piston ring yang memang dah ada dalam package topset kita. Piston ring bila tukar baru, compression akan jadi lebih padat. Compression lebih padat akan menjana kuasa seperti asal keluar kedai. Tidak ada lagi istilah lost power, motor lemah. Yang ketiga adalah untuk memastikan petrol anda jimat. Bagaimana ia boleh membantu dengan servis topset ini? Servis topset salah satunya adalah cleaning work dan juga carbon cleaning. Apabila carbon cleaning dicuci di bahagian combustion chamber, di bahagian exhaust port dan juga intake port, pengudaraan akan lebih baik. Pembakaran pun akan lebih sempurna. Pengudaraan yang lebih baik ditambah pula dengan spark plug yang baru akan menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna. Pembakaran yang lebih sempurna menghasilkan power yang lebih jitu. Dengan power yang lebih jitu akan memastikan setiap titis petrol tu digunakan secara effectively. Dan tidak perlu lagi pulas lebih untuk dapatkan kuasa yang sama. Selepas dengan servis topset, pulas power keluar seperti ikut RPM. Semoga membantu. Mana-mana nak servis topset yang sama, book slot anda di sini. Hanya 3 hingga 4 jam sahaja masa diperlukan. Siap, anda boleh balik. Pendek kilang sahaja. Modi jangan datang. Bye-bye.